part yang terakhir kita masuk ke medan selera cenderamata. Okey. Dekat sini memang banyak cenderamata, apa-apa nak beli, korang nak beli apa, belacan, cencaluk, baju, apa tu, beg rotan ke apa segala bagai, korang masuk dalam ni. Memang bahagian cenderamata. So kita orang pun tak membeli sangat, kita orang pun beli benda makanan je, seperti dodol ini, okey. Belacan dia, macam itulah kita orang membeli. Tak ada pun yang macam nak beli beg ke, sebab masing-masing macam ukur badan di baju sini gitu. Lepas tu kita orang pergi ke roti terbang ni sebab uncle nak sangat makan roti canai terbang ni, tapi tak ada show dia sebab show dia pukul 9 malam So kita orang tak ada nak sampai lewat sangat. So kita orang memang makan petang tu. Roti canai dia pun sedap. Malam tu kita orang terus pergi ke jetty, nak naik boat, nak bawa anak menengok lampu-lampu kan, melayan keindahan alam Bandar Melaka kan. Nak pergi petang tadi panas, so memang kita orang macam tak apalah, tunggulah sebelum balik ke Sungai Buloh kan, kita orang tunggulah jalan-jalan naik boat ni kan. So enjoy lah sikit, tak ada dah panas terik kan. So lepas tu kita orang pun berhenti ke stop yang ada wheel ni kan, apa orang panggil ni, aku tak tahu. So kat sini memang sejam dia akan datang balik boat lain untuk korang balik. So korang boleh kat sini boleh sejam sejam atau sejam setengah macam tu untuk layan apa yang ada kat sini. So kat sini memang semua free, memang dah ter-include sekali dengan kita bayar boat, naik boat tadi. So kita boleh main ni pun free, tapi tak ada lama sangat untuk dalam 5 minit macam tu. Tapi 70 kg ke bawah je boleh main benda ni. So korang enjoy je lah benda-benda yang macam ni, yang free-free korang enjoy je, jangan risau. Masuk rumah terbalik ni pun free, tak ada bayaran apa-apa pun. Korang nak ambil gambar ke, nak apa ke, tapi yang penting berhati-hati. Benda ada yang kaca kan. So mak bapak kena pantau anak-anak lah. Janganlah biar anak tu nak bergayut ke apa ke, tengok situasi. Jangan enjoy sangat nak bergambar kan. Kita orang ni walaupun macam ni, ya Allah itu aku kelam kabut tau, dengan anak sana ke sini, dengan rumah terbaliknya, kolam terbalik, perabot terbalik. Pening kita tengok pun pening sebab kita nak bergambar juga, nak estetik, tapi tak tahulah gambar pun sampai sekarang tak post-post sebab ya Allah malas nak edit kan. So itu je lah saja kita orang yang trip ke Melaka ni adalah satu hari ni memang perjalanan kita orang pack memang pop sebab dah nak balik Sungai Buloh kan. So kita bila lagi, walaupun Melaka ni dekat je, tapi itulah masanya tak ada kan. So ini adalah video kita orang. So bye bye, enjoy trip ke Melaka kita orang. Bye bye.